percubaan untuk mengawal hama kera dengan menggunakan jaring ikan. Semoga percubaan ini memberi kejayaan. Sebelum ini kebun saya banyak dirosakkan oleh hama kera, terutama pisang, durian. Pisang ni dia makan daripada pucuk sampai ke tanah. Okey, sekarang kita dah letak jaring ikan. Sebelah ni pagar elektrik, sebelah dalam jaring ikan. Kalau dia lepas pagar elektrik, dia akan tersangkut di jaring ikan ni. Okey, sama-sama kita tunggu apa keputusannya di video akan datang. Okey, kita tengok rambutan saya ni dah berbuah. Ni dia berbuah kali kedua. Berbuah kali pertama semua jadi habuan makanan hama kera. Okey, kali kedua ni saya dah pasang jaring ikan. Jadi kita tengok apa keputusannya nanti. Tunggu di video akan datang. Okey, baik tuan-tuan, rakan-rakan semua, sehingga ini saja perkongsian pada hari ini. Saya mohon dan sebaik kawan-kawan, teman-teman semua untuk bantu like, share dan komen. Okey, segala perkongsian ini semoga ia menjadi manfaat kepada semua. Jika video saya bermanfaat pada anda semua, sila share, like dan komen. Terima kasih dari JR Farm.